Teruk ustaz no. Apa? Taklah teruk nikah tu yang saya malas nikah. Saya kerja, balik rumah, saat lagi nak layan isteri, nak layan anak. Penat lah ustaz. Mak lagi. Nak pergi masjid lagi. Saya pun AJK masjid. Saya banyak masalah ustaz. Saya penat ustaz. Isteri pula tak faham beletih je. Penat lah ustaz. Anak pula melawan pula. Beranak tiap-tiap tahun pula ustaz. Penat lah ustaz. Saya penat lah ustaz jadi suami. Yang penting niatnya apa? Ajak pada laki-laki tu. Hang nak ambil anak aku, sediakan semua ni. Belajar. Jimat duit, kumpulkan tanggungjawab. Buat nak bela anak aku. Tak. Saat lagi dia jadi isteri hang, saat lagi dia kena buat macam-macam kat hang. Nak masak lah, nak kemas rumah lah pula. Hang pula dapur tak sedia, tilam tak sedia, peti air tak sedia, kusyen tak sedia, blender tak sedia, vacuum tak sedia, apa? Lepas tu hang nak suruh anak aku masak kat hang pula. Itu tujuan dia. Satu. Dia suruh kita ni laki-laki bertanggungjawab. Belajar bertanggungjawab. Dua. Sejak puluhan tahun yang lepas, kita di Malaysia ni kena pergi kursus kahwin. Zaman tu 90-an mula diperkenalkan. Awal 90-an. Masa tu kursus kahwin 3 bulan. Bagus. Saya masa tu duduk di Mahat Tafiz. Di bawah bangunan Mahat Tafiz saya tu, Dewan Syarahan Masjid. Tiap-tiap minggu penuh sesak orang nak menikah. Kami yang duduk tahfiz duduk tengok yang ni loh macam-macam jenis orang ni. 3 bulan. Panjang sangat gamak dia. Tinggal 2 hari. Kalaulah dikekalkan 3 bulan kursus, belajar sungguh-sungguh jadi suami, belajar sungguh-sungguh jadi isteri, alangkah bagusnya. Bagus dah yang kita buat tu. Kursus kahwin. Zihar tu apa? Ni dah nikah 10 tahun, zihar tak faham. Zihar tak faham. Dia kata ustaz ni, suami saya ni menyamakan saya dengan kakak dia. Jatuh zihar anak ustaz. Sudah. Ni ustaz saya ni balik kerja. Dah agak dengan ustaz pergi minum air dalam peti air. Minum-minum rupanya susu isteri saya. Adakah saya anak susuan isteri saya? Hang berjanggut atas bawah susuan apa pakcik weh? Pasal apa? Pasal tak erti. Balik kepada yang asal. Innamal a'malu bin niyat. Salah satu benda yang menakutkan kita ni tuan-tuan ialah takut dapat isteri, dapat suami yang malas masak, malas buat kerja rumah. Malas segala-galanya. Maka benda yang nombor satu yang kita nak ialah balik pada asal. Apa tujuan awak berkahwin? Kalau awak berkahwin kerana Allah, rumah tangga awak diberkati. Tapi kalau awak berkahwin lain daripada niat kerana Allah, susahlah rumah tangga tu. Jadi nombor 3 ni tuan-tuan, kalau kita nak berkahwin itu kerana Allah, insya-Allah mudah urusan rumah tangga kita. Benda-benda yang kecil nak buang sampah tak ada masalah. Ini masalah sampah menggaduh laki bini. Kenapa akak minta cerai? Suami saya tak pernah buang sampah. Dah ustaz, dia duk suruh saya buang sampah depan rumah, lori nak angkat. Takkan dia tak boleh buang, saya dah teruk kerja. Kerja tu tanggungjawab awak. Habis tu buang sampah pun tanggungjawab awak juga. Habis tu tanggungjawab hang apa? Aku semua buat. Ni dialah dia, tanggungjawab isteri. Kita tak kata isteri itu mesti masak, isteri itu mesti mengemas. Tetapi tanda-tanda isteri yang solehah ialah yang buat kerja rumah. Ulang balik. Tanda-tanda isteri yang solehah yang melakukan pekerjaan rumah. Yang menyelesaikan masalah syahwatnya, suaminya. Siapa yang kata tu?
Sulaiman Ad-Darani. Tuan-tuan yang saya muliakan. Ada orang cakap, teruk ustaz no. Apa? Taklah teruk nikah tu yang saya malas nikah. Saya kerja, balik rumah, saat lagi nak layan isteri, nak layan anak. Penat lah ustaz. Mak lagi. Nak pergi masjid lagi. Saya pun AJK masjid. Saya banyak masalah ustaz. Saya penat ustaz. Isteri pula tak faham beletir je. Penat lah ustaz. Anak pula melawan pula. Beranak tiap-tiap tahun pula ustaz. Penat lah ustaz. Saya penat lah ustaz jadi suami. Kalau tahu macam ni saya jadi bujang lagi senang ustaz. Saya malas menikah. Kawan saya tu tak menikah ustaz. Senang hidup dia. Malam-malam lepak kedai mamak. Sabtu Ahad hiking panjat bukit. Senang ustaz. Boring-boring pergi mancing. Saya apa pun tak dapat ustaz. Dengan anak nak masuk sekolah, belanja isteri lah apa semua. Makcik macam mana? Saya macam tu ustaz. Penat ustaz. Beranak lah. Anak lagi, nak jaga laki lagi. Ni dia nak main mak betul dia pula main. Duduk belah mak dia pula lah kata. Dia pula gaji tak apa nak cukup. Makcik duduk menega lah. Nasi lemak depan rumah tu. Nu anak pula nu nak nila nak beli nu apalah semua. Tak tahulah. Ni dengar cerita pak mentua dia pun nak main duduk sekali juga. Pak mentua makcik pun nak main juga. Makcik penat. Nak kata apa ustaz, sabarlah. Kalau gitu makcik kena buka Quran. Pakcik kena buka Quran. Abang-abang yang penat, abang-abang yang letih, kena buka Quran. Surah apa ustaz? Surah Ar-Ra'du. Dia menjawab persoalan kita ni. Ayat berapa ustaz? Ayat 23. Ayat 24. Sekali tuan-tuan balik rumah buka. Surah Ar-Ra'd. Ayat yang ke-23, ayat yang ke-24. Kata Allah, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikah yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ada satu syurga. Nama dia syurga Adnan. Syurga Adnan ni syurga maksud yang perhiasan. Paling cantik. Syurga yang paling tinggi Firdaus. Syurga yang hak rekreasi, yang cantik, yang menawar ni. Tengok situ pun saja. Nama dia Adnan. Jannatu Adnan. Taman. Aden. Eden. Adnan. Baik. Cuba tuan-tuan letih. Seulang balik. Cuba tuan-tuan penat sekarang. Lepas tuan-tuan penat. Hari Sabtu, Ahad, cuti. Tuan-tuan pergi mana? Pergi taman bunga. Pergi jogging. Pergi sajalah Ustaz. Healing-healing Ustaz. Duduk tepi pantai. Duduk kat Batu Road. Duduk tengok pokok. Rehat. Di dunia, siapa yang penat, dia bercuti. Pergi ke mana? Tempat yang cantik, tempat yang menarik, yang menenangkan jiwa dia. Begitulah dalam syurga. Ada satu syurga, nama dia apa? Adnan. Yang penat, yang letih, yang susah, mai rehat. Tempat rehat kamu namanya ialah syurga Jannatu Adnan. Rehat di sini. Masuk pula dalam syurga ni, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Maka masuklah dia ke dalam syurga itu dengan siapa? Man salaha, dengan orang-orang yang soleh daripada mak bapak mereka, wa azwajihim, daripada suami isteri mereka, wa zurriyyatihim, dan daripada zuriat mereka, anak cucu mereka. Maknanya kita masuk syurga Adnan dengan siapa? Mak bapak, suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Wal malaikah, dan malaikat berada pada setiap pintu.
Malaikat duduk di setiap pintu menyambut kita. Mai. Malaikat panggil. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbaddar. Inilah balasan yang berpanjangan nikmatnya di atas kesabaran kamu. Fa ni'ma uqbaddar. Amat baiklah balasan amal kamu ketika kamu hidup di dunia dulu. Malaikat tadi kata, mai masuk syurga. Salamun alaikum. Inilah balasan untuk kamu. Bima sabartum. Atas kesabaran kamu. Abang-abang penat tak jaga anak? Penat. Ni ustaz nak ambil anak nu ustaz, anak nak pakai yuran, anak nak menikah ustaz. Anak saya sakit pula ustaz. Penat ustaz. Ni mak mentua pun duduk dengan saya ustaz. Isteri saya pun sakit ustaz. Dia bukan sihat tu, kanser ustaz. Tapi tak apalah, ujian Tuhan saya, sabarlah ustaz. Sabar. Jannatu adnin. Makcik-makcik nu balik tiang tu. Dengan laki perangai lagu ni, dengan anak perangai lagu ni, mak mentua pula nama Nyonya Mansur. Mana nak masak, mana nak basuh kain, mana nak Allah letihnya ustaz. Oh tidak, tak cukup. Sabar? Ya. Bima sabartum. Masukkanlah kamu dalam syurga. Nama dia apa? Syurga Jannatu Adnin. Jadi kalau abang-abang sendiri kata, saya tak nak kahwin ustaz, menyusahkan saya, terpulang. Akak-akak kata, saya bujang lagi bagus ustaz, menyusah ya ustaz. Akak tak nak masuk syurga Adnin yang Allah sebut dalam surah tu. Dalam surah Ar-Ra'du ayat 23, ayat 24. Sebab tu kalau kita sekarang susah dalam perkahwinan kita, ingat dalam hati kita ni, Allah nak bagi syurga. Nanti kita bawa mak kita, bawa bapa kita, bawa isteri kita, bawa anak-anak kita. Satu keluarga masuk syurga. Rehat dalam syurga. Nama syurga dia apa? Aden. Jadi tolong sabar. Tak mau tak? Tak mau tu pulang. Saya nak masuk syurga hak kot lain pula. Saya tak mau masuk syurga hak tu ustaz. Tu pulang kan hang. Tapi saya nak cerita betapa senangnya masuk syurga. Depan mata. Nama dia isteri, nama dia mak pak, nama dia anak-anak. Susah jaga depa ni. Susah bela mereka ni. Syurga terbentang Tuhan. Kalau payah Ustaz, saya bujang lagi bagus. Tak apa. Syurga tu ada 8 pintu. Ulang balik. Syurga tu ada 8 pintu. Satu nama dia pintu semayang. Babus solah. Pintu semayang. Kalau nak masuk syurga, semayang. Semayang tak tinggal, semayang sunat apa tak tinggal pergi buat. Semayang tak cukup. Kalau gitu ambil pintu nombor 2, Ar-Rayyan, pintu puasa. Puasa pun tak nak habis, duduk raya tiap-tiap hari. Tak dapat juga masuk syurga. Kalau gitu ambil Abwabul Jihad, Babul Jihad. Pintu syurga nama dia apa? Babul Jihad. Orang yang berjihad pada jalan Allah. Jangan kata nak pergi Palestin, jangan kata nak pergi Gaza, nak sedekah pun tak. Tak dapat lagi. Kalau kita ambil nombor 4, Babus Sadaqah. Syurga, pintu nama dia apa? Pintu sedekah. Rajin sedekah. Jumaat pun RM1. Tu pun duit ikat dengan gam plastik. Nak masuk syurga apa? Kalau kita ambil nombor 6, nombor 5 ni. Syurga apa? Babul Kazimin Al-Ghaiz. Pintu syurga yang mana yang masuk dalam pintu syurga tu, orang-orang yang menyimpan marah dalam hati. Waktu dia hidup di dunia, dia simpan marah di dalam hati. Dia tak marah, dia tak benci, dia tak dendam. Tak ada perasaan dendam dalam diri dia. Masuk syurga. Oh, yang tu pun saya tak ada, Ustaz. Kalau gitu, ambil satu lagi pintu syurga. Nama pintu syurga tu pintu kanan. Babul Yamin, orang-orang kanan. Ashabul Yamin wa Ashabul Shimal. Kamu jadi orang kanan, masuk syurga tanpa hisap. Lagi tak ada, Ustaz. Sudah. 8 pintu ni mewakili 8 perangai kita. Sekarang kita nak masuk syurga ke mana?
Semayang tak apa cantik, puasa tak apa cukup, sedekah berkira kedekut yang amat, jihad pun tak mau. Allah Ta'ala bagi pada kita ni cara untuk masuk syurga. Salah satunya apa? Melalui perkahwinan. Salah satunya apa? Melalui dapatnya anak. Melalui apa? Jaga mak, jaga bapa, jaga isteri, jaga suami. Jadi siapa yang dapat benda-benda itu, jaga elok-elok. Mudah-mudahan kita boleh masuk syurga Adnin dengan sebab kita bersusah payah dan sabar dalam menjaga mereka.